Korang bayangkan dekat dalam sebuah apartmen yang dah lama ditinggalkan tu, pihak berkuasa jumpa mayat seorang wanita dekat dalam peti sejuk beku. Dan bila identiti dia berjaya dikenal pasti, wanita tu rupa-rupanya Okey korang, sebelum kita masuk kepada bahagian yang paling menyedihkan dalam kes ni, jom kita kenal dulu siapa wanita tu. Jadi, dia adalah Joanna DeMefalis. Joanna ni merupakan seorang wanita muda dari Filipina yang mempunyai impian sama seperti ramai pekerja migran lain. Dan dia bukan pergi ke luar negara untuk bercuti atau mencari pengalaman semata-mata. Sebaliknya, dia pergi dengan satu tujuan yang sangat biasa bagi ramai orang, iaitu untuk mencari rezeki dan membantu keluarganya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan sebab itulah dia sanggup tinggalkan kampung halaman, keluarga dan orang yang disayang untuk bekerja jauh di negara orang. Benda ni sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa dekat Filipina. Ramai rakyat negara tu pilih untuk bekerja dekat luar negara sebab peluang pekerjaan dan gaji yang jauh lebih baik. Jadi pada tahun 2014, Joanna ambil keputusan untuk pergi ke Kuwait dan bekerja sebagai pembantu rumah. Dan masa tu dia sama macam jutaan pekerja lain yang tinggalkan keluarga dengan harapan satu hari nanti segala pengorbanan tu akan berbaloi. Dan bila seseorang tu buat keputusan untuk bekerja jauh dari rumah, dia bukan saja tinggalkan tempat tinggal dia juga terpaksa tinggalkan sambutan hari jadi keluarga, majlis-majlis penting dan masa bersama orang yang dia sayang. Tapi ramai yang tetap sanggup buat semua tu demi masa depan yang lebih baik, dan Joanna juga tak terkecuali. Dia datang ke Kuwait dengan harapan dapat mencari pendapatan yang lebih baik dan bantu keluarga dia dari segi kewangan. Dan pada waktu tu tak ada siapa yang menyangka keputusan yang dibuat dengan niat yang baik tu akhirnya akan membawa dia kepada satu nasib yang sangat menyedihkan. Jadi hari demi hari Joanna bekerja macam biasa. Keluarga dia dekat Filipina pula percaya semuanya okey. Walaupun dorang ni berjauhan, dorang masih dapat berhubung dan tahu serba sedikit perkembangan Joanna dekat sana. Sebab itulah tak ada siapa yang rasa ada sesuatu yang tak kena pada masa tu. Tapi lama kelamaan keadaan mula berubah. Si Joanna ni makin susah nak dihubungi. Kalau dulu mesej yang diorang hantar mesti akan balas tau. Tapi sekarang makin lama makin senyap. Dan panggilan telefon pun sama tau. Kadang-kadang berhari-hari berlalu tanpa sebarang khabar berita daripada dia tau. Pada mulanya keluarga dia cuma fikir yang baik-baik je. Mungkin Joanna ni sibuk bekerja, atau mungkin dia terlalu penat, atau mungkin majikan dia tak bagi guna telefon sesuka hati. Jadi diorang cuba tenangkan diri dan berharap semuanya masih dalam keadaan baik. Tapi makin lama masa berlalu, risau tu mula jadi semakin kuat tau. Sebab keadaan ni bukan berlaku sehari dua tau. Dan minggu demi minggu pun berlalu. Lepas tu bertukar jadi bulan. Tapi Joanna ni masih susah nak dihubungi dan tak ada siapa yang dapat bagi jawapan jelas tentang apa yang sedang berlaku dekat sana. Disebabkan tu keluarga dia mula cuba macam-macam cara untuk cari khabar tentang Joanna. Diorang cuba hubungi kenalan yang mungkin pernah berjumpa atau berhubung dengan dia. Diorang cuba cari maklumat melalui apa saja saluran yang ada. Dan dalam pada masa yang sama, diorang masih berharap mungkin Joanna cuma berpindah tempat kerja dan suatu hari nanti dia akan muncul semula macam biasa. Tapi malangnya, perkara yang ditunggu-tunggu tu tak pernah berlaku tau. Masa terus berjalan tapi jawapan yang diorang cari masih tak muncul. Dan masa keluarga Joanna masih berharap dia akan menghubungi diorang semula, diorang langsung tak tahu ada sesuatu yang jauh lebih menyedihkan sebenarnya dah pun berlaku dekat Joanna. Menurut apa yang didedahkan dalam siasatan kemudian, Joanna dipercayai hilang sekitar tahun 2016. Tapi pada masa tu tak ramai yang tahu apa sebenarnya yang jadi dekat dia. Dan sampailah pada tahun 2018, satu penemuan dekat Kuwait akhirnya membuka semula kes kehilangan ini, dan apa yang diorang jumpa selepas tu memang heboh seluruh dunia. Jadi semuanya bermula bila pemilik apartmen ni datang nak periksa rumah yang dah lama ditinggalkan oleh penyewa dia. Masa tu apartmen tu dah lama kosong tau. Jadi owner tu datang macam biasalah nak tengok keadaan rumah dia. Dan pada awalnya tak ada apa-apa yang nampak pelik. Tapi masa dia mula periksa satu demi satu bahagian dalam rumah tu, perhatian dia mula tertumpu dekat sebuah peti sejuk buku yang masih ada dekat situ. Masa tu dia mungkin tak fikir apa-apa pun sebab dari luar peti sejuk tu nampak macam biasa je. Tapi bila dia buka peti sejuk tu, dia terus nampak mayat seorang wanita yang dah beku dalam tu. So korang bayangkanlah situasi owner masa tu. Niat dia cuma datang sekadar nak periksa apartmen yang dah lama kosong tau. Alih-alih dia jumpa pula mayat dekat dalam peti sejuk beku. So memang terkejut sangat lah kan. Sebab kita pun tak sangka kita akan tengok mayat beku depan mata sendiri. Dan bila pihak berkuasa datang dan jalankan siasatan serta kenal pasti identiti mangsa, rupa-rupanya wanita tu ialah Joanna DeMefalis. Wanita yang keluarga dicari selama bertahun-tahun. Wanita yang hilang
tanpa sebarang kabar berita. Dan masa berita tu sampai dekat Filipina, ramai yang memang tak percaya tahu, sebab selama ni keluarga dia masih berharap Joanna akan muncul semula suatu hari nanti. Tapi siapa sangka orang yang diorang tunggu selama ni akhirnya ditemui dalam keadaan macam tu. Dan dari situlah satu demi satu persoalan mula timbul. Apa sebenarnya berlaku dekat Joanna, macam mana dia boleh berakhir dekat apartmen tu, dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab atas semua ni. Lepas pihak berkuasa sahkan mayat tu memang Joanna, diorang terus cuba cari jawapan tentang apa sebenarnya berlaku dekat dia. Dan masa tu satu demi satu maklumat mula dikumpulkan. Diorang semak tempat Joanna pernah bekerja, orang yang pernah berurusan dengan dia, dan siapa yang kali terakhir ada hubungan dengan dia sebelum dia hilang. Dan tak lama lepas tu satu nama mula muncul, lepas tu muncul lagi dan muncul lagi, sampai akhirnya perhatian penyiasat terus tertumpu kepada sepasang suami isteri yang pernah jadi majikan Joanna. Masa tu polis pun mula cuba cari pasangan ni, tapi dekat sinilah satu lagi perkara pelik terbongkar. Sebab pasangan tu sebenarnya dah lama tak tinggal dekat apartmen yang tempat Joanna ditemui. Bukan tu je, diorang juga dipercayai dah tinggalkan Kuwait. Bila benda ni mula tersebar, ramai yang terus tertanya-tanya kenapa diorang hilang, kenapa diorang tinggalkan negara tu, dan kenapa semua ni nampak berlaku sebelum mayat Joanna ditemui. Sudah tentu masa tu polis masih belum boleh buat kesimpulan. Tapi makin banyak maklumat yang diorang jumpa, makin banyak persoalan mula timbul. Dalam masa yang sama, kes Joanna mula jadi perhatian besar dekat Filipina. Setiap hari orang tunggu perkembangan terbaru. Setiap hari orang nak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Sebab bagi rakyat Filipina, Joanna bukan satu-satunya yang bekerja jauh dari keluarga. Ada ramai lagi rakyat Filipina yang keluar negara demi mencari rezeki. Jadi bila kes ni meletup dekat media, ramai yang mula rasa takut. Ramai yang mula fikir kalau benda macam ni boleh berlaku dekat Joanna, macam mana dengan pekerja lain yang masih bekerja dekat luar sana. Dan semakin hari berlalu, tekanan terhadap pihak berkuasa pun makin kuat. Ramai nak jawapan, ramai nak tahu siapa yang bertanggungjawab. Dan tak lama lepas tu, usaha untuk menjejaki pasangan yang pernah menjadi majikan Joanna akhirnya mula menunjukkan hasil. Masa siasatan tengah rancak berjalan, pihak berkuasa mula minta bantuan pihak lain untuk cari pasangan yang pernah menjadi majikan Joanna tu. Sebab macam Kim cakap tadi, diorang dipercayai dah tak ada dekat sana. Jadi nak kesan lokasi diorang bukan benda yang mudah. Dan dalam masa yang sama, kes Joanna dah mula mendapat perhatian dari seluruh dunia. Setiap kali ada perkembangan baru, mesti keluar dekat berita. Memang masa ni, ramai orang mula mengikuti kes ni hari demi hari sebab semua orang nak tahu benda yang sama. Apa sebenarnya yang berlaku dekat Joanna dan siapa yang bertanggungjawab atas semua ni. Lepas beberapa hari, usaha untuk mengesan pasangan tu akhirnya membuahkan hasil. Diorang berjaya dikesan, dan bila berita tu keluar, ramai rasa inilah perkembangan paling besar sejak mayat Joanna ditemui. Jadi masa tu siasatan pun mula bergerak ke satu tahap yang lain. Sementara tu pihak pendakwa mula kumpulkan segala bukti yang ada, satu demi satu maklumat dikumpulkan, satu demi satu petunjuk diteliti. Sebab diorang tahu kalau nak bawa kes ni ke mahkamah, semuanya kena disokong dengan bukti yang kukuh. Dan makin banyak maklumat yang mula didedahkan kepada umum, makin ramai orang sedar yang kes ni sebenarnya jauh lebih serius daripada apa yang diorang sangka pada mulanya. Bagi keluarga Joanna pula, walaupun akhirnya diorang dapat tahu apa yang berlaku dekat orang yang diorang sayang, hakikatnya itu tetap terlalu berat untuk diterima. Sebab selama ni diorang masih berharap Joanna akan pulang, masih berharap dia masih hidup. Tapi harapan tu musnah bila identiti mayat yang ditemui disahkan memang milik Joanna, dan apa yang membuatkan semuanya lebih menyakitkan ialah cara dia ditemui. Dan dalam keadaan penuh kesedihan tu, ada satu perkara yang keluarga Joanna mahukan. Diorang mahukan keadilan, diorang mahu orang yang bertanggungjawab menerima hukuman yang setimpal. Dan bila kes ni akhirnya masuk ke mahkamah, memang ramai yang ikut perkembangan dia. Bukan setakat orang dekat Kuwait je, dekat Filipina pun ramai yang tunggu setiap perkembangan baru. Ramai nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat Joanna sepanjang dia hilang, dan ramai juga nak tahu sama ada orang yang bertanggungjawab atas semua ni akan menerima hukuman yang setimpal atau tidak. Jadi bila perbicaraan bermula, satu demi satu bukti mula dibentangkan dekat mahkamah. Daripada maklumat berkaitan penemuan mayat Joanna, rekod pekerjaan dia, sampailah kepada pelbagai maklumat yang dikumpulkan sepanjang siasatan. Semua benda tu diteliti satu persatu bagi bantu mahkamah memahami apa sebenarnya berlaku dalam kes ni. Dan makin lama perbicaraan berjalan, makin ramai orang rasa sedih bila fikir balik nasib yang menimpa Joanna. Sebab kalau difikirkan semula, Joanna hanyalah seorang wanita muda yang pergi ke luar negara untuk bekerja. Dia pergi bukan untuk cari masalah, dia pergi sebab nak cari rezeki, nak bantu keluarga, nak bagi kehidupan yang jauh lebih baik kepada orang yang dia sayang. Tapi siapa sangka perjalanan yang bermula dengan harapan macam tu akhirnya berakhir dengan satu tragedi yang langsung tak pernah
dibayangkan oleh sesiapa. Bagi keluarga Joanna pula, setiap kali ada perkembangan baru dalam mahkamah, perasaan diorang bercampur bau tau. Ada rasa sedih, ada rasa marah dan dalam masa yang sama, masih ada harapan satu hari nanti keadilan akan diberikan kepada Joanna. Sebab walau apa pun yang berlaku, diorang cuma nak satu benda je. Diorang nak tahu orang yang bertanggungjawab tu terima hukuman yang setimpel. Dan akhirnya pada tahun 2018, pasangan suami isteri ni dijatuhkan hukuman mati. Dan masa keputusan tu dibuat, diorang sebenarnya dah tak berada dekat Kuwait, tapi mahkamah tetap meneruskan perbicaraan dan menjatuhkan hukuman terhadap diorang. Dan sampai hari ni nama Joanna Dema Feliz masih diingati orang ramai rakyat Filipina sebab kes ni bukan sekadar satu kes jenayah biasa tau. Kes ni menjadi simbol kepada risiko yang dihadapi oleh ramai pekerja migran yang meninggalkan keluarga diorang demi mencari rezeki di negara orang. Selepas kes ni mendapat perhatian dunia, pelbagai perbincangan mula berlaku mengenai keselamatan pekerja asing, hak pekerja domestik dan perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada orang. Ramai mula bertanya satu soalan penting, bagaimana seseorang yang pergi ke luar negara untuk mencari kehidupan yang lebih baik boleh berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dan persoalan tu masih meninggalkan kesan kepada ramai orang sehingga hari ini. Bagi keluarga Joanna pula, walaupun masa terus berlalu, kehilangan yang diorang alami tak dapat dilupakan sebab bagi diorang, Joanna bukan sekadar nama yang muncul dalam berita. Dia ialah anak, dia ialah ahli keluarga, dia ialah seorang yang pernah mempunyai impian dan harapan untuk masa depan dan semua tu terhenti secara tiba-tiba. Dan bila kita tengok balik keseluruhan kisah Joanna Dema Feliz ni, ia bukan sekadar cerita tentang satu jenayah menggemparkan dunia tau. Ia juga cerita tentang pengorbanan, tentang seseorang yang sanggup meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi malangnya, perjalanan tu bermula dengan harapan akhirnya berakhir dengan satu tragedi yang sangat menyedihkan. Dan mungkin sebab itulah kes ni masih diingat ramai orang sampai hari ni. Sebab di sebalik semua laporan berita, siasatan polis dan perbicaraan mahkamah, ada seorang manusia yang mempunyai impian, keluarga dan masa depan yang sepatutnya masih panjang. Okeylah guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang ada pendapat tentang kes ni, jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa juga untuk like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya tak terlepas video seterusnya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.